my channel Iqbal Haris Ahmad. Alright guys, jadi sebenarnya lagu ni belum Iqbal nyanyikan. Lagu ni sebenarnya dah lama dah di TikTok. Dan lagu ni sebenarnya kalau ditinggal kawan tapi di bawah sendiri, lagu ni dia menggambarkan kita ni sebagai kawan ataupun sebagai kita dah habis sekolah apa semua, dah tinggalkan kita. Dah ramai kawan-kawan Iqbal guna lagu ni. Dan lagu ni untuk korang yang dah nantilah lagu ni sebenarnya adalah kawan-kawan yang dah ditinggalkan, dah lama tak berjumpa apa semua, tiba-tiba dah meninggalkan kita dah, atau boleh beritahu apa semua, tiba-tiba kawan-kawan sudah meninggal dunia. Jadi tu membuat kita macam berdegup lah. Tapi ni mostly lagu ni adalah tanya-tanya sekolah ataupun tanya kawan-kawan kita dah sama belajar ke jauh-jauh Europe apa semua. Jadi Iqbal nyanyikan lagu ni bukan sebab Iqbal macam Iqbal hebat bidang ni, tak. Tapi Iqbal nak nyanyikan lagu ni sebab A-Team pun banyak guna lagu ni tentang bulan, iaitu Fatih Afifah. Sebenarnya Fatih Afifah, tapi ditulis itu Fatina Afifah. Tapi lagu ni sebenarnya menggambarkan Iqbal macam Iqbal duduk lah ni, Iqbal Indonesia ni menggambarkan Iqbal dah tinggalkan kawan-kawan baik Indonesia. Jadi Iqbal nyanyikan lagu ni untuk kawan-kawan yang dah sudah meninggalkan kita. Tiba-tiba nanti habis sekolah aku nak kerja ni apa semua, tiba-tiba kita nak jumpa kalau tempat biasa jumpa kerja apa semua, tiba-tiba tengok dah tak sama dah macam zaman sekolah dulu apa semua, boleh pergi maki apa semua, tiba dah membesar dah umur 20 apa semua, dah tak ada lah kawan-kawan kita. Jom main. Dah tu dah berlalu dah bagi pasti. Dari bawah pernah alami macam korang juga. Okay, jadi jom nyanyikan, let's go. Ni bukan sebab kawan-kawan Iqbal pernah tinggal Iqbal, dan Iqbal pun tak sama lah macam dulu. Okay, let's go. Lagu ni agak sedih sikit lah, tapi A-Team banyak kali dah guna. Untuk sahabat-sahabat atau mungkin yang korang dah kena tinggal. Bulan dan bintang bersinar berkelipat dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan malam kegelapan, tanpamu bintang hilanglah keindahan. Ini kisah tentang bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang cuba kami eratkan. Moga berkekalan selamanya. Begitulah kami hidup di masa kawan, sesama janji, susah senang dirasa, bawa sinaran cahaya bulan bintang menjadi saksi janji kami semua. Lagu ni agak sedih, tapi kalau korang akan tinggal kawan semua, korang boleh guna lagu ni. Dan kawan kita sana pun korang boleh guna lagu ni dekat, okay? Mantap. Sedih sikit, copyright. Ini kisah tentang bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang cuba kami eratkan. Moga berkekal
sekawan, sama berjanji, susah senang dirasa. Di bawah sinaran cahaya bulan bintang, menjadi saksi janji kami semua. Jadi kau boleh guna lagu ni juga, lagu ni nama dia adalah Tentang Bola, Kak Fajar Api pasti. Kalau boleh guna lagu ni, kalau nak kawan-kawan yang dah kena tinggal, yang dah belajar jauh ke apa semua, kau boleh guna lagu ni. Dan lagu Iqbal tak pernah guna lagu ni, tapi first time Iqbal nyanyi masa editing ada masalah dulu. Jadi kalau nak search konsep je Tentang Bola, ada apa semua. Tapi itu banyak kali dah orang guna sebenarnya. Jadi di bawah Iqbal nak nyanyikan untuk fans yang Iqbal dan kawan-kawan dah ada kawan-kawan dah macam meninggalkan kita macam tu Iqbal sendiri. Dan terima kasih banyak yang telah sampai ke masa ni. Dan kalau nak video lagi, video apa-apa lagi, kau boleh komen di bawah. InsyaAllah Iqbal akan buat, Iqbal akan crash, Iqbal akan ubah sikit demi sedikit. Bagi editing tu insyaAllah Iqbal akan cari editor lagi. Dan ni pun editor pun tak tahu apa mana. Editor dulu tu pun Iqbal nak update semula, dia pun macam tak layan. Dan please lah untuk editor yang seterusnya ni, DM lah kalau nak kerja sama Iqbal. Itu serius lah, tak nak main-main apa semua. Iqbal dah banyak kali dah buat, masa di Malaysia pun banyak kali dah 2-3-4 kali dah Iqbal buat, masih tidak menjadi. Okay, itu sahaja video kali ini. Jumpa pada episode Selamat berpantai. Apa macam Iqbal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.